بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-207. Dalam sesi ini, insya-Allah kita akan menyelesaikan praktikal ke atas dua ayat terakhir surah Al-Ma'idah, iaitu ayat 119 hingga 120. Dan seterusnya merenung kembali pengajaran yang kita perolehi dari surah ini. Dalam sesi lalu, kita telah melihat dua kisah unik yang menunjukkan keagungan Allah, iaitu pertama permintaan ganjil puak Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang minta Tuhan menurunkan hidangan Maidah dari langit. Ya. Maidah inilah yang menjadi tajuk surah ini. Bukan kerana mereka ingkar, tapi untuk menambah keyakinan kepada Allah dan Nabi Isa kerana dapat melihat sendiri mukjizat, dan dengan itu keyakinan mereka akan berpindah dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Di samping inginkan makanan yang barakah dan terbaik, mereka juga ingin menjadi saksi akan mukjizat Nabi Isa yang akan dijadikan bahan dakwah mereka. Bermakna mereka sentiasa mencari jalan bagaimana menambah darjah amalan mereka. Kisah kedua, Allah membawa kita meneroka alam akhirat apabila berkongsi apa yang akan terjadi ketika rasul-rasul dikumpul untuk memberi kesaksian. Nabi Isa diminta kesaksian mengenai ketuhanannya oleh umat yang mungkar. Nabi Isa dengan tertib menyatakan beliau tidak pernah mendakwa atau menyuruh sesiapa menyembahnya. Malah hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan, iaitu menyuruh menyembah Allah, iaitu Tuhannya dan Tuhan mereka. Ini menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan kerana dia ada Tuhan. Soal jawab yang akan berlaku di akhirat ini diceritakan dalam Al-Quran untuk jadi peringatan kepada mereka yang menyembahnya. Semoga ada yang akan mendapat hidayah. Mari kita lihat apa mesej Allah untuk menutup surah yang unik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. So ayat ini mempunyai 31 perkataan, iaitu qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidqu hum la hum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika al-fawzu al-azim. Qala ni adalah fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Dia makna berfirman, iaitu Allah ni, ya. Allahu, Allah lah. Ni isim makrifah samsiah marfu', dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan qala ni. So Allah berfirman, ya. Haza, inilah. Ni isim isyarah huwa, dia mubtada' di sini, yaumu, hari. Ni damir anta, dia merupakan khabar kepada mubtada' ni. Iaitu hari ni dirujuk pada hari akhirat. Berfirman Allah, inilah hari, hari akhirat, ya. So di sini Allah berfirman kepada semua manusia di hari akhirat. Fi'il madhi kita tengok sini, qala ni digunakan sebagai menunjukkan ini adalah penegasan yang perkara ini pasti berlaku. Dari segi waktu, manusia mempunyai 3 dimensi. Kita dah belajar dulu, iaitu kata kerja lampau, sekarang dan akan datang. Tapi di sisi Allah tidak ada pembahagian waktu. Dia tidak bergantung pada waktu dan dia yang mencipta waktu. Jadi di sini Allah menggunakan fi'il madhi, ya, untuk perkara yang akan datang kerana untuk menunjukkan perkara ini memang akan terjadi. Pasti terjadi. Yanfa'u akan bermanfaat. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' untuk huwa. Dan as-sadiqina, orang-orang yang benar. Ini adalah isim ma'rifah samsiah mansub jamak muzakkar salim, dia maf'ul bi di sini. Sidqu, kebenaran, ni isim marfu', dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yanfa'u ni. Kebenaran akan bermanfaat.
and then hum, apa tu mereka. Ni adalah damir hum, then isim dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Akan bermanfaat orang-orang yang benar kebenaran mereka. Jadi Allah sebut bermanfaat orang-orang yang jujur ni, orang-orang yang benar ni, orang-orang yang jujur. Jadi akan kejujuran mereka. Jujur atau benar itu dari segi akidah dan benar amalan yang diusahakannya ya di dunia, ya, jadi akan dapat hasil atau faedah di hari akhirat. Lahum, jar majrur dia khabar muqaddam, makna bagi mereka. Khabar muqaddam kepada mubtada' mu'ahhar ni jannatun ni, syurga ni, isim nakirah marfu'. And then bagi mereka syurga, and then tajri yang mengalir. Ini fi'il mudhari' marfu' untuk hiya. And then min, harfu jar, tahti, bawah zarah makan. And then ha ni, nya, ni adalah damir hiya. And then zarah dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Al-anharu ni ada isim alfa kamariyah marfu', dia jamak taksir, dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan tajri ni, sungai-sungai yang mengalir. Tajri min tahtihal anharu pula adalah na'at kepada jannatun ni, itu syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi di sini bagi mereka ni tadi orang yang sadiqin tadi lah, orang yang benar atau jujur kan. Jadi Allah sebut orang-orang yang sadiqin ni, orang yang benar ni, dia akan dapat duduk di syurga, iaitu di hari akhirat. Syurga ni adalah indah, digambarkan, kita dah banyak kali juga baca ni mengenai tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai ni mengalir di bawah syurga-syurga ni kan. Jadi begitu indah dan mewah lah, itu yang maksudnya ya. Khalidina, mereka kekal, ya, isim mansub jamak muzakkar salim di sini. Fiha jar majrur, and then di dalamnya, and then abadan, selama-lamanya. Ini adalah zarf zaman, isim nakirah mansub. Dan khalidina fiha abadan ni pula adalah hal, iaitu menerangkan mengenai lahum tadi, mereka ni kan, hum ni mereka kekal dalam syurga ni selama-lamanya. Alhamdulillah, jadi sangat beruntunglah orang-orang yang sadiqin ni ya. Dan radiyallah, satu lagi apa yang mereka dapat, iaitu redha. Ni fi'il madhi mabni untuk huwa, and then Allahu, Allah ya. Ni isim marfu' samsa marfu', dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada radiyah ni. Jadi Allah redha anhum, terhadap mereka. Ini adalah jar majrur. Jadi satu lagi kenikmatan yang mereka yang paling tinggi lah sebenarnya ya, diperolehi ni oleh orang-orang yang sadiqin ni, yang jujur ni, adalah mendapat redha Allah ya. Itu redha mereka sebagai hamba-Nya lah, kerana telah mengikut perintah Allah, bermakna Allah puas hati dengan mereka. So imagine kalau Allah redha ya, dahlah dia dapat tadi duduk dalam syurga ni kekal, makna abadi ya, abadi duduk dalam syurga ni selama-lamanya dengan penuh nikmat tu ya. Lepas tu dapat redha Allah. Alhamdulillah. Wa dan ni harfun ataf, and then radu, mereka redha. Ni fi'il madhi mabni dan dapat fa'il damir muttasil mabni dengan wa tasukun, tak adanya hum fi mali rafi'in. Dan anhu jar majrur. And then radu anhu ni pula adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia radhiyallah lah tadi. Jadi Allah redha dan mereka juga redha terhadapnya, terhadap Allah ni ya. Jadi orang yang jujur ni pula redha dengan Allah, iaitu mereka pun puas hatilah dengan Allah, ialah duduk syurga kan. Jadi menunjukkan suka dengan balasan yang diterima ni, tu yang redha. Jadi mereka redha, Allah pun redha. Alhamdulillah. Mungkinkah kita menjadi dalam kumpulan ini ya? Amin. Zalika, demikian itu. Ni isim isyarah huwa mubtada' di sini. Kabar dia adalah al-fauzu, keuntungan ya. Ini adalah isim alfa kamariyah marfu'. Dan al-azimu yang besar. Ini adalah isim alfa kamariyah marfu', dia na'at kepada al-fauzu. Al-fauzu al-azimu. Dua-dua isim alfa kamariyah marfu' kan. Demikian itu keuntungan yang besar. Jadi itulah keberuntungan yang paling besar ya. Memanglah tak ada apa yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih agung ya, selain daripada mendapat nikmat syurga Allah ni ya, dan dapat bertemu dengan Allah insya-Allah. Ayat ke-120, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. So kita lihat ayat ini mempunyai 16 perkataan, iaitu li Allahi mulku as-samawati wa al-ardi wa ma fihin wa
huwa ala kulli syai'in qadir. Dan li ni adalah lillah ni, apa tu, khabar muqaddam, milik Allah. Khabar muqaddam kepada mubtada muakhar mulku ni, iaitu isim mim marfu, and then milik Allah kerajaan, as-samawati, langit. Ni isim marfa samsiah majrul, and then dua isim kandungan, jadi mudhaf ilaih di sini. Wa ni harfun ataf, makna dan, al-ardi, bumi. Ni isim marfa kamariyah majrul, dia maktuf sebab ataf. Jadi maktuf alaih dia as-samawati ni lah, langit, ni bumi. Wa ni satu lagi harfun ataf, makna dan. Ma ni apa yang ada. Ni isim mausul, dia maktuf sebab ataf. Jadi maktuf alaih dia pun sama juga, iaitu ni mulku ni sini ni. Milik Allah, kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada. Jadi segala alam langit dan bumi adalah milik Allah. Bermakna dia yang berkuasa, yang menguruskannya, ya. Fihinna ni, jawab majrul lah, makna dalam mereka, iaitu mereka ni tadi rujuk kepada langit dan bumi kan. Jadi apa tu, Allah tadi milik langit dan bumi dan termasuk apa yang ada dalam bumi dan langit ni lah. Jadi semua sekali alam langit dan alam bumi tu semua sekali adalah milik Allah. Jadi maknanya termasuk manusia jugalah, ya, sebab kita duduk di bumi kan. Jadi kita juga adalah subjek kepada kekuasaan Allah, ya. Wa ni adalah harful istinaf, makna dan. Huwa dia ni, damir huwa mubtada di sini. Dia ni rujuk pada Allah. Ala harfu jar, makna atas, kulli tiap-tiap ni isim majrul, and then kulli syai'in tiap-tiap sesuatu. Isim majrul dengan isim nakirah majrul, dua isim gandingan, dia jadi mudhaf ilaih di sini. Qadirun, maha kuasa, ni isim nakirah marfu', dia merupakan khabar kepada mubtada huwa ni. Huwa qadirun, dia maha kuasa kan. Jadi dia atas setiap sesuatu maha kuasa. Jadi Allah berkuasa atas segalanya. Bermakna dia boleh buat apa saja yang dikehendakinya. Dia mempunyai kuasa mutlak, ya. Jadi kita lihat Allah menutup surah Al-Ma'idah ni dengan dua ayat yang menyatakan balasan syurga dan redha Allah bagi mereka yang dalam golongan orang-orang as-siddiqin tadi. Juga menyatakan kekuasaan dan keagungannya, iaitu pemilik mutlak alam langit dan bumi serta segala isinya. Alhamdulillah, kita telah dapat menamatkan praktikal ke atas satu lagi surah hebat, iaitu surah Al-Ma'idah, yang merupakan saingan kepada surah An-Nisa dari segi pengisian ke arah membina masyarakat Islam yang unggul serta memenuhi tanggungjawab khairat ummah. Saya hanya ingin highlight beberapa perkara yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah ini yang memantapkan lagi apa yang telah dijelaskan dalam surah-surah terdahulu, iaitu mengenai pengukuhan akidah, and then mengenai pemurnian akhlak, and then perincian lanjut mengenai hukum hakam, iaitu menerangkan lagi prinsip agama Islam dan amalan yang benar, ya. Serta kisah-kisah. Ini dari kisah-kisah ini Allah kongsikan dengan kita untuk memberi pengajaran kepada manusia, ya. Dari segi akidah, kalau kita lihat surah Al-Ma'idah ini terus menegaskan semua kekuasaan adalah milik Allah. Hanya dialah Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak di seluruh alam langit dan bumi serta isinya, termasuk manusia. Jadi semua manusia mesti patuh dan hanya bertuhankannya, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya. Dia menolak dengan tegas apa sahaja bentuk atau perbuatan syirik terhadapnya. Jadi banyak ayat-ayat yang kita lihat yang Allah menyatakan untuk mentauhidkannya dan jangan mensyirikkannya dengan apa-apa, kerana memang Allah tidak tolerate syirik, ya. Yang kedua, dia menafikan sekeras-kerasnya kepercayaan puak Kristian yang Nabi Isa adalah Tuhan, ataupun ada juga yang kata 3 Tuhan dalam konsep Trinity. Iaitu ada Allah, ada Nabi Isa dan Ruhil Kudus. Dan ada satu kelompok lagi yang menggantikan Ruhil Kudus dengan Maryam. Jadi ada Tuhan, ada 3 Tuhan. Jadi Allah jelaskan Nabi Isa dan Maryam adalah manusia yang jika Allah hendak binasakan, tiada siapa boleh menghalang. Dalil mudah yang Allah tunjukkan adalah mereka makan, iaitu perlu kepada makanan untuk hidup. Sedangkan Tuhan tidak perlukan apa-apa. Jadi orang Nasrani yang syirik adalah dihukum sebagai kafir kerana telah mensyirikkan Allah, ya, menyekutukan Allah. Yang ketiga, begitu juga dengan orang Yahudi ni. Allah terus mencela perbuatan mereka yang ingkar menukar kitab mereka mengikut hawa nafsu, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia dan enggan mengimani Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran kerana dengki dan kepentingan.
Allah sebut mereka yang menolak Al-Quran adalah kafir. Namun Allah terus memujuk ahli kitab supaya beriman dan diberi tawaran istimewa, iaitu akan mengampunkan segala dosa mereka. Yang keempat, dalam ayat ke-19 kita lihat Allah menegaskan benar Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang telah diutus Allah untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan. Oleh itu, ikutilah apa yang telah disampaikannya. Seperti dalam surah-surah sebelum ini, Allah terus memerintahkan, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Yang kelima, pengumuman penting Allah dalam surah ini, iaitu Allah kata Allah telah sempurnakan agama, telah cukupkan nikmatnya dan redha Islam sebagai agama yang mesti diamalkan semua manusia. Alhamdulillah, alangkah beruntungnya kita menjadi orang Islam kerana Allah recognize dan mengumumkan Islam adalah agama yang Allah redai. Seterusnya, yang keenam, satu lagi arahan iaitu bersumpah mesti atas nama Allah walaupun oleh orang bukan Islam. Ini menunjukkan konsistennya peraturan mengenai akidah, iaitu tidak ada kompromi dalam akidah, tidak boleh bersumpah atas nama Tuhan lain. Tidak kira orang itu Islam atau bukan Islam. Jadi apa-apa sumpah mesti atas nama Allah. Seterusnya yang ketujuh, Allah membatalkan kepercayaan nenek moyang yang sesat atau tiada dalil yang sahih, seperti kepercayaan orang musyrikin Mekah yang syirik. Antaranya mereka mengharamkan 4 jenis binatang, iaitu bahirah, saibah, wasilah dan ham. Semuanya unta yang dihaskan untuk berhala dan dibebaskan, iaitu tidak boleh diganggu, haram dimakan dan dimanfaatkan. Ini bermakna Allah menyuruh manusia menyelidiki kepercayaan atau amalan nenek moyang supaya tidak menerima bulat-bulat kepercayaan atau amalan yang tiada dalil atau yang sesat. Manusia diberi akal untuk berfikir, juga kudrat untuk menyelidiki kebenaran atau kebatilan sesuatu amalan. Ditambah lagi dengan peringatan Allah mengenai perkara yang perlu diperdulikan. Oleh itu, jangan memandai-mandai dalam hal agama. Jangan terima kepercayaan atau amalan yang tiada dalil dan jangan terus nak mengikut amalan nenek moyang yang sesat. Manusia perlu menggunakan akalnya. Segala amalan mestilah mengikut apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, iaitu mesti mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang ke-8, Allah melarang mengikut hawa nafsu 3 kumpulan, iaitu pertama yang tadi itu orang-orang dahulu atau nenek moyang yang telah sesat, seperti yang ke-7 tadi saya cakap kan. Tadi selain daripada itu Allah juga melarang kita mengikut orang-orang yang menyesatkan, iaitu di sini dimaksudkan adalah ahli kitab dan agamawan yang memesongkan ramai orang. Dan yang ketiga yang kita perlu hati-hati iaitu orang sezaman yang sesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah larang kita mengikut 3 kumpulan ini. Seterusnya Allah ingatkan semua makhluk akan kembali kepada Allah dengan membawa amal-amalnya sama ada yang baik atau yang buruk untuk dipertanggungjawabkan. Semua manusia akan dibawa ke pengadilan. Semua manusia akan disoal, termasuk rasul-rasul, untuk memberi kesaksian mengenai sambutan umat-umat mereka akan ajaran mereka. Contoh dibawa adalah soalan kepada Nabi Isa mengenai adakah baginda meminta umatnya menyembah baginda dan ibunya sebagai Tuhan selain dari Allah. Allah gambarkan jawapan penafian Nabi Isa dan ini di hadapan semua yang hadir, termasuk orang Kristian yang menyembah baginda. Imagine situasi orang Kristian ketika itu apabila kedustaan mereka terbongkar, and yet masa tu dah tak boleh buat apa-apa kerana hari pembalasan hanya untuk menghakim dan menghukum. Oleh itu Allah peringatkan manusia supaya sentiasa takut kepada azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Perlu sentiasa mencari keredaannya agar menjadi orang yang beruntung dan berjaya di dunia dan di akhirat. Allah juga mengingatkan bahawa harta kekayaan dunia walau sebesar alam, malah 2 kali ganda pun tidak dapat menebus diri yang ingkar. Tidak dapat menebus dari seksa hari kiamat. Jadi jagalah batas-batas yang telah ditetapkan Allah dan sediakanlah bekalan hari akhirat. Saya beralih pula kepada tajuk kedua iaitu pemurnian akhlak. Surah ini banyak memuatkan didikan akhlak bagi umat Islam.
Dua ayat pertama menyeru orang-orang Islam, orang-orang beriman menunaikan janji. Janji dengan manusia, janji dengan Allah. Janji dengan manusia meliputi semua janji seperti yang digariskan dalam surah An-Nisa, sama ada akad jual beli, nikah kahwin, wasiat, nazar, harta pusaka dan lain-lain. Janji dengan Allah pula untuk patuh dan taat segala perintah dan larangannya. Kerana setiap manusia telah berjanji dengan Allah sebelum ia dilahirkan, iaitu di alam ruh lagi. Oleh kerana pentingnya dalam Islam menunaikan obligasi janji ini, ia diletakkan sebagai pembuka surah ini, iaitu dua ayat pertama. Yang kedua, menegakkan keadilan walaupun dengan bukan seagama atau dengan orang yang tidak sealiran dengan kita. Ini termasuk berlaku adil ketika menetapkan hukum dan bersaksi adil walau kepada orang yang dibenci atau musuh. Juga tidak menzalimi walaupun dengan orang yang pernah melakukan penganiayaan atau musuh orang Islam. Menegakkan keadilan dan tidak menzalimi ini menyempurnakan sifat takwa. Perbuatan takwa adalah perbuatan mulia, nilai yang ditegaskan dalam Islam untuk membangunkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang ketiga, surah ini menegaskan lagi kepentingan buat kebaikan atau birra yang telah disebut dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Baqarah dulu. Kita telah lihat ayat yang panjang keterangan mengenai al-birra ni, segala jenis kebaikan dan juga apa balasan yang mereka terima. Tapi dalam surah ini penekanan adalah bekerjasama dalam atau tolong-menolong dalam membuat kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam membuat dosa. Yang keempat, kalau kita lihat dari kisah Habil dan Kabil, Allah menyuntik akhlak manusia yang Allah sukai, iaitu sifat ingin melaksanakan ibadah dengan ikhlas kerana Allah selain dari perlu mengawal hawa nafsu, tidak terdorong membuat kejahatan dan tidak terjerumus membuat perkara yang buruk yang membawa penyesalan yang tidak berkesudahan. Dan yang akhir adalah apabila menjadi saksi, mestilah menjadi saksi yang benar, tidak berbohong atau menipu dan tidak mengambil kesempatan atas situasi yang sukar. Seterusnya, Allah menempelak ulama Yahudi yang tidak menegur dan tidak mencegah kemungkaran. Tanggungjawab besar untuk mencegah terpikul di bahu ulama kerana mereka memiliki ilmu dan lebih mengetahui apa yang mungkar dan apa yang makruf. Namun, menjadi juga tanggungjawab setiap orang beriman berdakwah, menyebarkan kebaikan di bumi Allah, menyebar amal ma'ruf, nahi mungkar. Seterusnya, orang beriman bertanggungjawab menjaga diri, bukan setakat diri sendiri sahaja, tetapi menjangkau keluarga dan masyarakat dengan menjaga iman dan ketaatan kepada Allah, secara melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, serta mengamalkan ajaran yang benar di samping mempunyai kepribadian yang tinggi supaya layak menegur apabila melihat kemungkaran dan menggalakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Seterusnya, manusia juga diajar menghormati pemimpin. Allah mencela Bani Israel yang tidak hormat Nabi mereka, malah mengeluarkan perkataan yang tidak sopan mengenai Allah dan Rasulnya apabila diperintah masuk ke Baitul Maqdis. Allah menghukum mereka iaitu disesatkan di padang pasir selama 40 tahun dan hidup dalam kebingungan dan kesengsaraan. Tak jumpa jalan keluar dan dikatakan ramai yang mati akhirnya. Begitulah Allah menyiksa jika dia kendaki. Boleh memenjara manusia tanpa penjara bertembok batu berjerejak besi. Mereka juga pernah berkata tangan Allah terbelenggu, bermakna Allah itu bakhil atau kedekut kerana adanya ayat-ayat mengenai infak dan zakat. Padahal mereka yang tidak memahami ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Dan juga Allah orang berfirman, diperintah bertakwa dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Ya. Juga perlu mempunyai Allah memberi amaran. Ya. Yang akhirnya Allah memberi amaran akan mendatangkan kaum pengganti yang lebih baik bagi umat yang ingkar. Dan Allah sebut 4 sifat terpuji kaum pengganti ini, iaitu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut dengan orang beriman tapi keras atau tegas dengan orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah, iaitu berdakwah, menyampaikan agama Allah serta berperang melawan orang kafir jika perlu. Yang ketiga, mereka juga tidak takut
celaan orang yang mencela. Dan yang keempat, mereka mendapat kurniaan tertinggi iaitu fadlun dari Allah. Sifat-sifat inilah yang perlu kita cemburui. Dari segi hukum hakam, surah ini memantapkan lagi asas-asas yang telah diletakkan dalam surah-surah terdahulu. Pertama, ia memperincikan lagi hukum halal haram termasuk dalam makanan dan perbuatan. Dijelaskan 10 makanan yang haram dimakan kecuali dalam keadaan darurat. Makanan yang haram dimakan adalah bangkai, darah, daging khinzir, binatang yang disembelih tidak kerana Allah. So, ini adalah 4 yang telah disebut dalam surah Al-Baqarah dahulu. Tapi dalam surah ini ditambah 6 lagi, iaitu binatang yang mati tercekik, dipukul, jatuh dan tertanduk, binatang yang telah dimakan, binatang buas dan tak sempat disembelih, dan apa yang disembelih untuk berhala. Jadi semua ini tidak boleh dimakan. Selainnya adalah halal. Jadi termasuk binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dilatih serta makanan dan sembelihan ahlul kitab. Jadi banyak yang boleh dimakan. Lagi satu, Allah larang menentukan hukum halal haram kerana hanya Allah yang boleh mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Hanya Dia yang tahu apa yang diperlukan hamba-Nya. Apa yang dihalalkan mempunyai manfaatnya dan apa yang diharamkan ada mudaratnya. Jadi jangan ambil kuasa Allah, ya. Yang kedua, Allah memperincikan tata cara wuduk yang sempurna. Solat diterima kerana mematuhi tata cara wuduk yang betul, termasuk bertayamum jika tiada air. Allah mengajar tentang kebersihan kerana Allah hendakkan umat Islam bersih, zahir dan batin supaya membantu mendapat khusyuk dalam solat agar mencapai nikmat beribadah. Sebab itulah kita lihat dalam surah ini, tata cara wuduk ni didetailkan begitu terperinci sekali. Seterusnya, Allah memperincikan lagi hukum kisas yang telah diturunkan dalam surah-surah terdahulu. Dalam ayat ke-45, hukum kisas adalah setara dengan jenayah yang dilakukan, iaitu hukum bunuh kepada pembunuh, hukum cederakan anggota yang sama seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung dan lain-lain. Juga terdapat hukuman berat ke atas perompak, penyamun dan pencuri, bergantung kepada jenayah yang dilakukan, iaitu dari hukuman bunuh, salib, potong kaki tangan bersilang dan dibuang negeri bagi jenayah merompak dan menyamun, serta potong tangan untuk jenayah mencuri. Hukuman berat bertujuan mengelak jenayah berleluasa dan penjenayah bermaharajalela, mengancam ketenteraman awam, sementara memberi ketenangan kepada pemilik-pemilik harta dan keamanan untuk pedagang-pedagang menjalankan usaha. Seterusnya, Allah mengharamkan arak dan judi. Mengetatkan lagi hukuman yang telah termaktub dalam surah Al-Baqarah. Tapi disebut exception bagi mereka yang melakukan sebelum hukuman ini turun, bermakna hukum hakam Islam ini tidak berkuat kuasa ke belakang, mencerminkan keadilan dalam perundangan Islam. Allah juga larang melanggar syariat, mesti menghormati syiar atau lambang Islam seperti tanah haram, bulan haram, ibadah haji, bulan haji, jemaah haji, binatang kurban dan lain-lain. Seterusnya, Allah menjelaskan syarat ibadah kurban yang diterima adalah memberi binatang yang terbaik yang dilakukan dengan ikhlas untuk Allah. Ini adalah berdasarkan pengalaman Habil dan Kabil. Daging binatang kurban dibahagi-bagikan kepada fakir miskin. Satu lagi, jangan berburu binatang darat yang liar yang boleh dimakan semasa dalam ihram. Jika dilanggar, perlu bayar kifarah dengan nilai yang setara binatang yang dibunuh atau beri makan orang miskin seramai bilangan orang yang boleh memakan binatang yang dibunuh. Jika tidak dapat dilakukan, boleh diganti dengan berpuasa sebanyak hari yang sebanding dengan orang miskin yang boleh makan tadi. Larangan tidak terdapat bagi binatang laut. Ya. Allah mengingatkan supaya menjaga sumpahan-sumpahan kerana jika tidak ditunaikan, perlu bayar kifarah sumpah. Sama ada beri makan atau pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan seorang hamba. Jika tidak dapat berbuat salah satu, digantikan dengan berpuasa selama 3 hari. Allah juga
menyarankan orang bermusafir yang ditimpa musibah kematian membuat wasiat dan bagi menentukan hartanya diperolehi keluarga yang berhak. Kelonggaran diberi dari segi membenarkan saksi orang bukan Islam jika tidak terdapat orang Islam. Allah gariskan tata cara mengendalikan kes pengkhianatan atau keraguan dalam wasiat ini. Perkara terakhir yang saya ingin sentuh adalah pengajaran dari kisah-kisah. Seperti surah-surah yang telah kita baca, dalam surah ini juga Allah kongsikan banyak kisah-kisah supaya terus menjadi pengajaran, tauladan dan iktibar kepada orang mukmin dan pembaca-pembaca Al-Quran. Saya akan sentuh beberapa sahaja kisah-kisah tersebut. Dalam ayat 27 hingga 32, Allah ceritakan kisah pembunuhan pertama manusia yang terjadi antara dua putera Nabi Adam, iaitu Kabil membunuh adiknya Habil. Dalam kisah itu, Allah mengajar akhlak yang baik dan yang buruk yang telah saya sentuh tadi. Juga penting pengajaran mengenai cara menguruskan jenazah manusia secara terhormat yang dipelajari Kabil dari burung gagak yang menanam seekor burung gagak yang mati. Allah juga terus berkongsikan kisah kaum yang melanggar janji dengan Allah, yang derhaka dan melampaui batas, iaitu Bani Israel, menyebabkan Allah menghukum mereka. Kumpulan pertama dari orang Yahudi, Allah melaknat dan menjadikan hati mereka keras sehingga membuat banyak kemungkaran dan tidak dapat mengambil pelajaran dari kitab mereka. Mereka menjadi kaum yang berkhianat sesama mereka, benci-membenci dan bermusuhan sehingga hari kiamat. Kumpulan kedua, Bani Israel, adalah kaum Nasrani yang juga melanggar janji dengan Allah dan melakukan syirik. Mereka juga dihukum dengan menjadikan hidup mereka kucak-kacir, selalu bermusuhan antara mereka sehingga saling berbunuhan dan mencerca. Ini dapat dilihat agama Kristian ada banyak aliran seperti Katolik, Protestan dan lain-lain, dan banyak perselisihan faham sehingga berperang sesama mereka. Mereka juga melupakan syariat mereka dan apa yang diajar dalam kitab Injil. Orang mukmin perlu mengambil pengajaran supaya jangan sampai menjadi seperti mereka yang dilaknat Allah seperti dalam ayat ke-78. Jangan hati kita menjadi keras dan tidak mendapat mengambil pengajaran dari Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Allah menceritakan kisah ketaatan puak Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, yang meminta hidangan dari langit. Hidangan atau Al-Ma'idah yang menjadi tajuk surah ini. Mereka merupakan orang yang menyambut seruan apabila diseru beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan Allah memuji mereka sebagai orang-orang yang berserah diri, iaitu yang patuh. Satu kualiti yang sangat penting yang diambil kira di hari akhirat. Juga 4 sebab permintaan orang Hawariyun ini, iaitu pertama, apabila mereka minta makanan atau hidangan diturunkan dari langit, bukan sebab mereka nak ingkar, tapi adalah untuk merasa makanan yang enak, yang berkah dan terbaik kerana turun dari langit. Dan yang kedua, supaya bertambah keimanan mereka kerana dapat melihat mukjizat makanan diturunkan sendiri dengan mata mereka. Ya. Dan yang ketiga, supaya mereka mengetahui kebenaran Nabi Isa dan keyakinan mereka akan berpindah dari ilmu yakin kepada ainul yakin, dari yang berasaskan pengetahuan kepada yang berasaskan penglihatan. Dan yang keempat, mereka ingin menjadi saksi akan mukjizat Nabi Isa yang akan dijadikan bahan dakwah mereka. Jadi pengajaran dari kisah ini itu orang beriman perlu memerhatikan makanan yang mereka makan. Perlu menentukan makanan yang halal, taibah dan berkah supaya menambah keimanan dan keyakinan mereka kepada kekuasaan Allah. Dan sentiasa mencari jalan bagaimana menambah darjah amalan mereka. Seterusnya, Allah membuka keburukan perangai orang Yahudi yang mengambil orang musyrikin Mekah sebagai pemimpin. Mereka tolong-menolong untuk menjatuhkan Islam. Allah melarang orang beriman daripada mengambil orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kerana mereka memusuhi Islam dan tidaklah bijak mengambil orang yang menuju ke neraka menjadi pemimpin kita. Allah sebut orang yang mengambil mereka sebagai pemimpin, dia adalah sebahagian daripada mereka iaitu kafir. Na'udzubillahi min zalik. Pemimpin sebenar orang Islam adalah Allah, Rasulullah dan orang mukmin yang mempunyai ciri kepimpinan, iaitu yang salat, menunaikan zakat dan patuh kepada segala perintah Allah. Allah juga melarang mengambil pemimpin dari orang yang mengejek atau mempersendakan amalan orang Islam seperti azan dan lain-lain.
Allah terangkan kemuliaan dan keagungan kitab-kitabnya. Dalam ayat ke-46 disebut kitab Taurat dan Injil adalah kitab-kitab yang mengandungi petunjuk dan cahaya, iaitu cahaya akidah yang benar untuk menampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Cahaya akidah ini akan memandu manusia kepada jalan ke syurga. Mempunyai petunjuk pula bermaksud mempunyai peraturan atau hukum Allah yang mengatur kehidupan ke arah mencapai tujuan hidup, itu untuk mendapat redha Allah. Dalam ayat ke-48 Allah sebut pula kualiti Al-Quran. Itu mempunyai 3 nilai penting. Yang pertama, ia benar kerana diturunkan dari Allah kepada Rasulullah yang juga benar, dengan isi kandungannya kebenaran. Yang kedua, ia membenarkan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang ketiga, ia memelihara kebenaran sehingga akhir zaman, kerana Allah pelihara Al-Quran. Dengan nilai-nilai itu, Al-Quran qualify untuk jadi penentu kebenaran. Jadi Allah perintah Nabi Muhammad SAW supaya putuskan hukuman mengikut Al-Quran. Walaupun ke atas orang Yahudi yang datang berjumpa baginda untuk berhukum. Walaupun mereka tidak ikhlas dan sebenarnya ingin mendapat hukuman yang lebih ringan even dari apa yang ditetapkan dalam kitab mereka. Oleh itu Allah menetapkan sesiapa yang tidak menjalankan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab Allah, mereka adalah kafir, zalim dan fasik. Kafir apabila hukum tidak dijalankan kerana orang-orang ini menentang hukum Allah. Jadi mereka adalah kafir. Zalim apabila tidak menegakkan hukum mengakibatkan pihak-pihak yang mempunyai hak tidak mendapat hak mereka. Bermakna telah berlaku kezaliman. Fasik kerana orang yang diberi peringatan dan pengajaran mengenai hukum-hukum Allah tetapi tidak menerimanya atau menjalankannya, jadi dia fasik atau terkeluar dari ketaatan. Ini bermakna apabila berhukum mesti mengikut Al-Quran walaupun ke atas orang bukan Islam. Sebagai penutup, saya ingin menyebut Allah telah menetapkan aturan hidup dan hukum hakam untuk memandu manusia menjalani hidup dalam ketaatan. Ia juga menjadi ujian kepada manusia mengenai ketaatan kepada penciptanya. Umat Islam adalah mulia. Oleh itu perlulah menjaga kemuliaan dalam segala perlakuan, perbuatan dan amalan agar menjadi hamba yang sopan, yang sentiasa mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Berpandukan Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan orang sadiqin layak menjadi khalifah di muka bumi dan layak pula menduduki jannah di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.